If you are wondering why kenapa vlog semalam lambat aku upload, tengok ni. Ngending dekat aku all the time. Sekejap ni. So that is why the vlog is late. So last morning tadi sahur, kita orang balik ke rumah pukul 6 pagi subuh. Sampai-sampai je memang kita orang semua flat gila dan aku pun dah tak larat nak edit the video. Aku tidurlah kejap. Bangun-bangun dah pukul 11. Baru sempat nak edit video, baru sempat nak upload and all sort of things. Distracted. And so today we'll begin a bit late. Sekarang dah pukul 2. Dan kita nak menuju ke Nilai sekarang ni. Nak pergi ke rumah my in-laws. Okey, kita dah sampai. Assalamualaikum. Abang mau masukin abang. Sehat? Sehat? Ya. Okay, sekarang ni dah pukul 12 malam. I have something to do after whole day kemas rumah, doing spring clean. Right now, nak pergi Moreh. In 300 meters, turn left onto Jalan BBN 15. Tapi Moreh kali ni bukan pergi seorang-seorang. Aku bawa Noh. Sebabnya dia kata dia tak boleh tidur. And one more thing, because today, because tonight we are meeting a friend of mine who's been working in a cyber security punya line. So aku rasa better aku bawa Noh. I think it will give him an early exposure lah. What kind of career abang kita ni doing for his life. Bagi aku baguslah untuk inspire him to do what he like lah kan. Tak jauh pun daripada Nilai nak ke Bangi. It will be around 18 minutes travelling. Sekejap je. So pada korang yang tak tahu, Noh has been few years lah doing Scratch punya coding. So this time, sebabkan Scratch tu were introduced by my friend ni lah, I think it's a good time to show him what he capable of and let him point Noah to the correct direction for his career path. Okay, tempat yang kita nak pergi ni actually few episode yang lepas aku dah pernah pergi. It's a cafe that open dekat Bangi. Aku rasa dalam episod aku jumpa Ini Api. Aku introduce aku to that cafe. So I think meeting my friend dekat situ lagi sekali should be nice. Lagipun aku tengok dekat Instagram dia orang buka sampai pukul 4 pagi. Jadi boleh Moreh and at the same time boleh sahur. Tapi maybe tak sahur lah, lama sangat kan. Walaupun satu Okay, kita dah sampai. Cuma kita tak tahu ada parking ke tak kat atas tu. Let's try our luck. So, kita orang dekat Tenang Cafe, which is dekat Bangi. Tapi tak expect lah, ramai orang juga kat sini. Sekejap aku tukar white balance lah. White balance tak betul. Okay. So kita orang dekat Tenang Cafe. Last time kita orang datang sini aku jumpa dengan Ini Api. But this time I will be meeting Pak dengan Yani dekat sini. Still waiting for them. Dia akan sampai dalam 10 minit macam tu lah. Tak expect lah, suasana kat sini ramai gila orang. Kau tengok belakang. See? Alright, kita tunggu dia orang. Noh pun ready nak pitch dia punya projek. Noh nak makan apa? Tak nak makan? Air pun? Nak air? Ha? Oh, nak buat magic. Magic apa? Long swing telur, lepas screen kamera tutup. Buat nak? Dia boleh sleep. Buat tengok? Tak boleh lah. Sekali je. Apa? Dia hanya sekali je. Aduh. Sebab bawah bulan ni Pel pun nama.
More ni basically late supper lah untuk Ramadan. Oh, air dah siap. Sekejap. Dan aku plan bawa Noh ni sebab nak introduce him to Pak Eh lah, sebab I think they have same interest kan. So I think it's a good exposure untuk Noh lah. Pak Eh ni sebenarnya aku dah memang kenal lama lah. And the thing is he's from a cyber security punya background. So I think it's a good exposure lah untuk Noh, untuk mengenali dunia tech kan. Lagipun Noh sekarang he's into this kind of thing lah, robotik, coding, programming. Aku tak tahulah sejauh mana dia punya minat ni nak pergi kan. Tapi I believe in one thing, that I believe in exposing him early lah to this kind of thing, especially kalau dia minat dengan benda-benda macam tu. No confirm tak nak air? Okay. Ada Pak Eh yang ni datang. Dari Ceras ni, jauh. Aku dari Nilai, so dekat lah. Dah tahu gender ke? Oh, okay, aku tak tahu lagi. Top ring you pakai baju baby. Asal? Yang raya. Nanti raya. Canggih sangat tu. It was a long nice chat with them. Noh sebelah aku, sambil-sambil tu kami kunyah nacho, cheese. Aku dengar Faiz cerita pasal those due date. Tak sangka lagi 2 hari they going to have a baby. Aku tengok muka dia orang very calm, tapi ada that quite nervous energy lah. Macam orang yang tahu yang hidup dia orang ni bakal berubah, tapi tak boleh nak predict how. We know each other quite long. So daripada lepak kosong, sembang random thing, sembang pasal hospital bag, all the schedules bila dah jadi parent. Life memang macam tu kan, level up without announcement. Aku rasa genuinely happy untuk dia orang. Bukan happy jenis formal congrats tu lah, but aku happy sebab aku tahu dia orang ni dah ready. We used to sit like this without kids. Now aku bawa anak aku jumpa kawan yang bakal jadi a parents in 2 days. Circle tu dah macam complete one whole round. Aku pun tak ada nasihat banyak sangat pun untuk dia orang. Honestly, aku rasa parenthood ni semua orang kena experience sendirilah. Aku cuma cakap, I believe everything will go smooth. Kita doa je lah yang baik-baik kan. Moment macam ni simple je. Just 3 adults, 1 kids and 1 late night more. Tapi aku rasa macam it's a start for a new chapter. Lepas ni, it will be loud with the kids. Okay, baru je habis meet up More session, More/sahur lah, boleh kata sahur. Tengok Noh tunjukkan kerja dia dekat kawan aku tadi, muka bangga gila. But it's okay, aku rasa it was a good progress lah untuk dia. Benda ni mengingatkan aku pada diri aku sendirilah. Masa dulu, there is no master plan pun untuk terlibat dalam bidang visual. But, you know, meeting the right people change my career path. So, right now, on the way balik, Noh cakap dia dah penat dah. Ngantuk ke? First time dia melepak dengar orang bercerita pasal tech lah, apalah kan. I hope dia absorb lah things from what he heard. Let's also take the left 2 lanes to take exit 215 Milan toward Milan. Dah habis, kau hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok. Jangan lupa klik subscribe pada Hanif.